dan juga Menteri Besar Kelantan untuk menyampaikan ucapan merayu dan memohon kepada kita semua untuk sama-sama kita buat perubahan dalam pilihan raya yang kita akan lakukan pada 26 bulan ini. Dengan segala hormat dan majlis mempersilakan. Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Maksudnya, sesiapa yang melakukan amalan yang saleh, sama ada lelaki atau perempuan, sedangkan dia beriman, maka kami akan menghidupkan dia di dunia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan memberi balasan kepada mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan di dunia. Yang dihormati secara pengurusi majlis, yang berhormat Ustaz Misbahul Munir Masluki, Ahli Parlimen Paribunta, yang dihormati Ustaz Abdul Muhaimin bin Malik, calon N48 Dun Aikuni, dan juga YDP PAS kawasan Tapoh. Yang saya hormati seluruh pimpinan Perikatan Nasional yang hadir dalam majlis ceramah kelompok kita pada malam ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dalam suasana cuaca yang agak baik, walaupun selepas maghrib tadi hujan agak lebat juga, bahkan sebelum maghrib lagi, tetapi Allah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk meneruskan program ceramah kelompok kita pada malam ini sempena kita berdepan dengan pilihan raya kecil Dun Aikuni yang akan diadakan pada 26 hari bulan April ini. Kita semua tahu bahawa pilihan raya kecil diadakan ekoran daripada berlaku kematian penyandang Dun Aikuni ini. Oleh kerana daya kecil ini berlaku akibat daripada kematian wakil rakyat,
Maka saya mengharapkan para pemilih yang kita tahu 60% lebih terdiri daripada orang Melayu yang beragama Islam, kita kena ingat bila pilihan raya diadakan kerana kematian, dan kita yang memilih ini juga akan mati. Maka kita kena buat pilihan yang terbaik yang boleh memberi keselamatan kepada kita waktu kita hidup dan juga selepas kita mati. Sudah tentu kita orang Islam, pilihan yang terbaik ialah kita mesti memilih parti yang bertunjangkan Islam. Dan inilah yang menjadi teras perjuangan kita dalam PAS bersama rakan-rakan kita dalam Perikatan Nasional. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa tetap akan mati. Dan kita tengok pun begitu, tidak ada orang yang tak mati. Yang tak mati sekali ini Nabi Isa diangkat ke langit. Tetapi di akhir dunia Nabi Isa akan turun dan Nabi Isa juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa tetap akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya balasan kepada amalan kamu akan disempurnakan, pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain melainkan keindahan yang memperdayakan manusia. Oleh kerana itu, saya mengajak semua pengudi-pengudi di Dun Aipun. Malam ini kita ceramah di Batu Tiga. Di Pasir Mas ada juga Batu Tiga. Saya ni orang Pasir Mas. Batu Tiga Pasir Mas ni daripada dulu lagi kubu kuat PAS. Jadi saya harap malam ini Batu Tiga Air Kuning ni, kalau tak jadi kubu kuat PAS pun tolonglah undi Perikatan Nasional. Tak masuk PAS pun tak apa, tak masuk Perikatan Nasional pun tak apa, undi Perikatan Nasional. Itu yang penting, untuk kita memberi isyarat kepada kerajaan negeri Perak bahawa penduduk di Dun Air Kuning ini tidak selesa dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Itu. Jadi orang UMNO tak sampai Menteri Besar tak tukar. Kerana keputusan pilihan raya kecil ini, Menteri Besar Perak tak akan bertukar. Tetap Menteri Besar yang ada sekarang ini. Ini saya beritahu kepada orang yang nak kepada Menteri Besar. Jadi kalau dia undi Perikatan Nasional, Menteri Besar tak apa. Tapi dalam masa yang sama, orang yang undi Perikatan Nasional boleh menyatakan ketidakselesaan mereka, menzahirkan ketidakselesaan mereka kepada kerajaan yang ada ini. Tadi Tuan Pengerusi sebut bahawa Dun ini
Mana milik UMNO daripada dulu lagi. Tapi keadaannya macam ni lah kan. Saya pun tak tahu lah, saya tidak orang sini, tapi dia macam ni lah. Jadi kalau keadaan macam ni, baik pun di Perikatan Nasional daripada undi UMNO. Betul tak tuan-tuan? Hadirin dan hadirat yang dihormati, lagi dikasih sekalian, Islam mengajar kepada kita, setiap apa yang kita buat akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita orang Islam ni, semua perkara yang kita buat ni ada kaitan dengan Islam. Ada kaitan dengan dosa dan pahala. Makan minum kita, percakapan kita, hubungan kita sesama kawan-kawan kita, pilihan kita, semua diambil kira. Al-Islam dinun syamilun kamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam adalah satu agama yang sempurna, yang lengkap, yang merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Semua diajar dalam Islam. Bagaimana nak pilih pemimpin, bagaimana nak mentadbir negeri, memerintah. Allah lantik kita manusia sebagai khalifahnya di atas muka bumi ini. Rasulullah bersabda, "Inna dunya hulwa khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Dunia ini, kata Nabi, hulwa. Hulwa mana manis dari segi rasa. Mana dunia ni macam manis dari segi rasa. Orang suka pada dunia. Mana Allah Ta'ala buat itu. Sebab tu manusia ni dia sanggup terbah hutan. Kadang-kadang tak benar pun dia terokok juga, dia pandai musafir sebagaimana yang berlaku di laut. Sampai 2, 3, 40 tahun kita pun heran tadbir tanah, tak boleh buat apa-apa. Barangkali sebelum ni tak nampak apa-apa dan tak pernah dengar apa-apa, sehingga terpaksa sultan sendiri bertindak, barulah dia nampak apa-apa dan dia dengar apa-apa. Itu negeri yang UMNO dia merintah juga. Kita tak pernah berintah, tapi kita hampir-hampir nak berintah lah. Sebagaimana Perak ni, hampir-hampir nak berintah lah. Tapi pimpinan UMNO, walaupun dia berjanji sebelum pilihan raya, dia tidak akan berpakat dengan DAP. DAP ni musuh utama UMNO. Walaupun kita Perikatan Nasional ni menang dalam pilihan raya yang lalu 26 kursi, PS hanya menang 24. Mana banyak 26 yang 24, hanya 26. Tapi UMNO dan BN pilih untuk bersama-sama dengan PS. Mana dia telah mengkhianati janji, sumpah setia dia, janji dia kepada penyokong-penyokong dia. Jadi inilah ruang kepada kita untuk menyatakan kita tidak suka dengan apa yang berlaku, dengan cara kita pilih calon Perikatan Nasional dalam pilihan yang kecil 26 hari bulan ini. Boleh atau tidak? Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, manusia ini Allah Ta'ala lantik sebagai khalifah.
di atas muka bumi. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan ismu. Khadirah, menghijau. Dari pandangannya menghijau. Menghijau mana indah? Memang hijau ni indah. Kalau orang tak nampak hijau itu indah, itu sudah luar tabiu. Rasanya manis, habis sebut dunia ni. Pandangannya menghijau, indah. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah melantik kamu menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah melihat apa yang kamu buat. Bagaimana kamu akan buat. Dari mana mereka ni? Ada kata dengan kamu. Sebab tu kita bila kita diberi amanah, kita tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan amanah. Tak boleh berlaku zalim. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Bila kau berhukum di antara manusia, wajib kau berhukum dengan adil. Allah Ta'ala sebut di antara manusia, bukan orang Islam saja. Dengan orang tak Islam pun kamu wajib berlaku adil. Wa idza hakamtum bainan nas. Bila kau berhukum di kalangan manusia, bukan di kalangan orang mukmin saja. An tahkumu bil 'adl. Kamu kena berhukum dengan adil. Kena berlaku adil. Dan alhamdulillah, kita tunjuk contoh di negeri-negeri yang kita diberi peluang untuk mentadbir. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, yang terbaru di Perlis. Kita Kelantan ni, rakyat Kelantan beri mandat kepada PAS memerintah Kelantan. Sekarang ini kita bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Kita dah beri mandat pemerintah Kelantan 50 tahun lebih. Bukan baru, lama. Tahun 59 sampai tahun 78. Tahun 80, tahun 90 sampai hari ini 50 tahun lebih. Dalam tempoh 50 tahun lebih, tidak ada seorang wakil rakyat pun, wakil rakyat PAS tidak pernah didakwakan melakukan rasuah. 50 tahun lebih. Ini rekod yang tak boleh dinafikan oleh sesiapa. Orang Cina, orang India, orang Asia, orang asal diberi hak, diberi keadilan. Kita, walaupun kita tidak kaya, bila kita memberi bantuan al-it'am. Al-it'am ni kita ada bantuan kepada orang miskin ni, kita bagi beras bulanan. Keperluan asas, beras, gula, gandum, minyak, di antaranya. Bantuan asas tiap-tiap bulan kita bagi tanpa mengira bangsa dan juga anutan agama. Lebih-lebih lagi kita tak kira fahaman politik. Kita bagi bantuan kifalah. Bila orang mati di Kelantan ni, umur 55 tahun ke atas, yang meninggal dunia, yang isi borang kifalah, isi borang, tak kena sumpah pun, isi borang, tak kena bayar pun. Kita daftar orang kifalah, orang 55 tahun ke atas, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira makna politik. Bila mati, kita bagi sumbangan RM1,000 untuk pengkebumian mayat. RM1,000 kita bagi tak? Daripada zaman Allah Yarhamtuhu Buni Aziz, zaman Datuk Bentara Kanan, Datuk Ali Ahmad Yaakob, sehingga sekarang ini bantuan itu terus berjalan. Ini contoh keadilan yang kita bagi.
Saya kemarin Kawatan Kerja Penjajahan Pasir Putih. Kita ambil kesempatan untuk beri bantuan, beri geran tanah, hak milik tanah kepada orang-orang yang kurang bernasib baik. Dan dalam kelompok yang diberi bantuan, yang diberi milik tanah tersebut, termasuklah orang bukan Islam. Kita balik. Itu baru kemarin tu. Semalam. Orang Kelantan balik kemarin. Orang Perak ni balik semalam. Sambung lah semalam kemarin. Hari kedua. Sebab kita bagi. Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan tengok, kita hidup sebagai satu keluarga. Ini contoh. Contoh. Sebagai satu keluarga. Dan tak pernah berlaku perbalahan kaum di Kelantan. Tak pernah. Perbalahan kaum tak pernah. Kami di Kelantan hidup sebagai satu keluarga. Saya sebut ini sebagai contoh lah. Contoh bahawa Islam itu memberi keadilan kepada semua rakyat. Islam tidak membenarkan siapapun dizalimi. Sehingga disebut dalam hadis yang sahih, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna liha ala yujad min masirati 40 sana. Siapa yang bunuh orang bukan Islam, yang hidup dalam negara Islam, maka dia tidak boleh mencium bau syurga. Bau syurga itu, bau haramnya syurga itu boleh didapati perjalanan 40 tahun. Haramnya syurga itu sudah pun dapat dirasai 40 tahun. Ini orang yang bunuh orang bukan Islam, Nabi sebut bukan setakat tak boleh masuk syurga, nak cium harum syurga yang berjalan 40 tahun pun tak dapat. Ini keadilan Islam. Sebab tu kita nak supaya bukan saja orang Islam memberi sokongan kepada perjuangan Islam, orang bukan Islam juga hendaklah memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Dan kita di Kelantan, alhamdulillah. Saya kalau di Dom Meranti ni ada satu kampung, Kampung Wasian. Sian ni Buddha. Semua kampung ni Buddha. Ada Wasian di sini. Saya selalu pergi ziarah. Di sana kita ada hubungan yang baik, bantuan kita bagi. Dan orang Siam di kampung situ nama Kampung Lubuk Bati, ia menyokong pas 80%. Coba ya, ni orang Melayu tak ada soalan tu kampung 80% dia boleh soalan. Coba ya, boleh pergi. Saya orang Siam mati, saya pergi. Orang Siam sebab saya pergi, saya beri bantuan kifala si ibu ini. Bila kita pergi orang dia dalam buat Siam tu, mama laki-laki, perempuan, dia tunggu. Tapi dia bagi tahu. Pemimpin masyarakat dia beritahu, ustaz ni dia kata orang laki-laki saja boleh salah ya ustaz, orang perempuan tak boleh. Dia mesti awal-awal. Dia takut orang perempuan orang salah. Mana dia pun tahu. Dia tahu. Kita bagi bantuan. Alhamdulillah. Inilah keadilan Islam. Sebab tu kita tengok sokongan kepada perjuangan kita ini makin meningkat. Dulu asal kita merintah Kelantan, kemudian kita menang di Terengganu, lepas Terengganu kita menang di Kedah, lepas Kedah menang di Perlis. Pilihan yang akan datang ini kita harap kita boleh menang pulang di Perak. Jadi permulaan kepada kemenangan untuk memerintah negeri Perak naklah dibuat dalam pilihan raya kecil pada 26 hari bulan ini. Boleh atau tidak? Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Mati ini kalau yang pasti.
Ainama takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana sahaja kau berada, yudrikumul maut, mati tetap akan menemui. Bila sampai masa dia, kita duk main badminton ke, kita duk makan ke, kita tengah mesyuarat ke, tetap kira. Duk tengah bawa kenderaan ke, mati akan cari. Dan itu semua. Ainama takun, di mana saja kau berada, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada, sekalipun kau berada di benteng yang tinggi lagi kukuh. Buruj ni benteng yang tinggi lagi kukuh. Saya kurang sehat sikit, tak sempat nak rehat. Ada program Cik Anggi di klinik, dia bagi obat, banyak obat, lebih kurang setengah kilo saya tengok obat banyak. Dia kata dulu lah, kalau makan obat ni tak payah makan nasi. Saya makan obat tapi kalau rehat tak cukup. Jadi semua payah hilang batuk, payah hilang. Kemarin ketemu semalam program di Pasir Putih, saya turun pada rumah pukul 8.30 pagi, balik pukul 10 malam. 10 malam. Nak mandi tengah hari pun tak sempat. Program pagi, program kerajaan, petang program parti, malam program ngawak kampung. Lepas tu baru balik. Jadi saya gagahkan juga datang ke sini untuk memberi saham kepada kemenangan kita insya-Allah pada 26 bulan. Allah. Percayalah tuan-tuan. Pilih pemimpin ini ada kaitan dengan ajaran agama. Kita jangan ingat ni tak ada apa-apa ini. Muli ni atas kita lah. Kita nak muli apa? Tak ada atas kita. Kita kena buat pilihan yang terbaik. Dan kita kena yakin tak ada orang lebih baik daripada sistem Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Disebut dalam hadis Nabi SAW, taji'ul a'mal yawmal qiyamah, fataji'us salat, faqala ya Rabb ana as-salat, faqala Allah innaki ala khairin. Di akhirat esok, di akhirat kelak, semua amalan manusia ni akan datang bertemu dengan Allah. Amalan kita ni datang menghadap Allah. Fataji'us salat. Amalan yang mula-mula datang bertemu dengan Allah ialah sembahyang. Sembahyang datang di hadapan Allah. Lalu sembahyang berkata, Ya Rabb, ana as-salat. Wahai Tuhanku, akulah sembahyang. Ya manusia tu sembahyang atas dunia ni akulah. Lalu Allah Ta'ala jawab macam mana? Innaki ala khairin. Kamu bagus. Orang sembahyang tu baguslah. Tapi sembahyang saja masih belum memadai. Fataji'us sadaqah, kemudian sedekah pula datang untuk membela orang yang bagi sedekah. Fatakul, lalu kata amalan sedekah, Ya Rabb, ana sadaqah. Wahai Tuhanku, akulah sedekah. Mungkin kita remuk,
ceramah pun minta derma, buat sekolah pun minta derma, buat masjid minta derma. Ada orang susah kita minta derma. Lalu Allah menjawab, innaka ala khair. Kamu baik, tapi kamu saja masih belum baik. Maka marilah semua amalan-amalan marilah. Amalan-amalan yang lain. Tapi Allah Ta'ala sebut tak majari. Kemudian Nabi sebut fayaji'ul Islam. Kemudian datang Islam. Lalu Islam berkata kepada Allah, Antas salam wa ana Islam. Engkaulah Allah yang bernama As-Salam dan akulah Islam. Mana orang tu Islami, ni Islam. Dia bagi benda. Lalu Allah berfirman, bika akhudhu wa bika u'ti. Kalau mula aku terima dan aku beri balasan, kalau Islam. Kalau semaya teruk Islam, puasa teruk Islam, haji teruk Islam, sedekah teruk Islam, mengetah teruk Islam, pilih pemimpin teruk Islam, mundi teruk Islam. Apa itu Allah Ta'ala mikir? Ni ingat boleh. Ni ingat boleh. Kamu ingat ni pasal pilihan raya ni kerana untuk okey mati. Dan kita hendak mundi ni pun akan mati. Jadi kena beringat lebih sikit banding dengan pilihan raya yang lain. Walaupun kena beringat juga, tapi orang ni khusus kena mati. Jadi amalan ibu bapa bila nak undi, kena fikir dulu. Kalau aku undi orang ni hati Islam ni, nak ke mana aku lepas esok lepas. Kalau kita undi parti orang lawan Islam ni, rasa lepas tu. Akan pasal lepas saja. Kalau apa mereka kata pasal lepas Allah. Kalau rasa pakat jadi AP ni pasal lepas Allah. Kita nak kata mana? Mana? Kita boleh bayar rambut boleh kerama kagak sama kali dah. Kan? Oh, hak mengundi kan tu orang sini mengundi. Cuma kaedah dia Allah berfirman dalam Quran, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Berilah khabar gembira kepada hamba-hamba alladzina yastami'una al-qawl, yaitu orang yang mendengar segala kata-kata, segala perkataan, segala pandangan, fayattabi'una ahsana, kemudian dia ikut yang terbaik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Islam. Firman Allah Ta'ala, wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Sesuatu Allah Ta'ala sebut di akhirat itu, wa wudi'al kitab, kitab catatan manusia akan dibentangkan pada hari akhirat itu. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Pada waktu itu kamu akan lihat orang-orang yang berdosa, musyrikin, ay khaifin, orang yang berdosa akan takut bila lihat catatan amal. Akan rasa takut. Duduk dalam keadaan takut bila tengok catatan amalan mereka, amalan buruk mereka. Wa yaqulun, dan dia akan berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Allah celaka dia. Allah Ta'ala sebut orang yang buat jahat atas dunia ni, dia akan sebut kepada diri dia sendiri celaka. Allah celaka dia. Celaka dia. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Kitab catatan apa ni? Lagu ni.
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tak tinggal sedikit pun dia tak tinggal. Sama ada hak kecil, hak besar, semua dia catat lah. Buat di tempat umum, tempat rahsia, dia catat lah. Walaupun undi dia tulis, undi anda adalah rahsia, dia catat juga. Dia catat juga. Illa ahsaha. Ni dalil, dia catat juga. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tak tinggal hak kecil hak besar, dia catat. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka dapati apa yang mereka buat hadira. Hadira ni hadir pagi. Pada pagi. Hadir macam orang hadir Pak Samu, mana pagi. Hadir ni bahasa Arab dah. Hadira. Pagi. Hadir. Ai fi kitabihim. Dalam tafsir disebut hadir dalam kitab catatan amalan mereka. Mana ada? Maktuban, tertulis. Hadir ini mana ada dan tertulis dalam kitab catatan amalan mereka. Sebab itu bila mereka lihat, mereka sumpah pada diri mereka sendiri. Kita akan sumpah pada diri kita sendiri bila kita tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazlimu rabbuka ahada. Allah Taala tidak buat zalim kepada siapa-siapa. Tuhan kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingat Allah Ta'ala sebut. Naklah kamu ingat hari kami akan panggil tiap-tiap manusia di akhirat kelak bersama dengan pemimpin masing-masing. Ni kalau kata milih ni tak ada kena-mengena dengan ajaran agama, ada ngamal di ayat ini. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingat pada hari kami menyeru, kami panggil tiap-tiap orang di kalangan manusia bersama pemimpin masing-masing. Dia bagi sekali dia pemimpin. Lepas tu kena pasti boleh. Kita nak pilih ni orang lagu mana? Kita nak pilih ni perjuangan lagu mana? Pilih boleh. Sebab saya esok al-mar'u ma'aman ahabba. Nabi sebut saya esok seseorang itu akan dibangkit bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Ada kasih satu. Dia kasih orang itu adalah bangkit sekali orang itu lah. Ini tanya diri masing-masing. Tanya iman masing-masing. Tak usah tanya orang lain lah. Klik pada dinding molek. Dalam orang itu campaign macam-macam lah. Tanya pilihan kali ni turun belakang lah. Menteri-menteri apa turun belakang. Saya tak kata dia ambur pada kelakar tu lagi juga. Kalau aku lupa lagi apa salah. Tak apa lagi. Tapi kena ingat tiap-tiap orang ni sesok Allah Ta'ala akan panggil sekali dengan pemimpin masing-masing. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi. Siapa-siapa dia yang diberi catatan amalannya melalui tangan kanan. Fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Maka orang macam ni yang terima catatan amal melalui tangan kanan, dia akan suka gembira membaca catatan amalannya, kerana orang terima catatan melalui tangan kanan itu tanda kebaikan. Orang yang menyokong kebaikan, orang yang buat amalan kebaikan, Allah Ta'ala akan suruh catatan dia melalui tangan kanan. Dan Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Allah Ta'ala akan beri balasan yang setimpal dengan apa yang dia buat di dunia. Sebaliknya Allah berfirman, "Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Sebaliknya siapa-siapa dia
hidup atas dunia ni buta mata hati. Bagaimana orang buta mata hati? Orang yang walaupun dibaca ayat-ayat Allah, dia tak indah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, Allah Ta'ala sebut, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Orang lawan kata Tuhan ni, hidup dia tak tenteram, Allah Ta'ala sebut. Ada dunia sempit, walaupun kaya. Walaupun kita tengok kaya, tapi dia tak tenteram. Tak tenteram. Percaya lah. Baca orang terlibat dengan rasuah, tak tenteram. Kaya je. Oh, kereta ada. Tapi nampak saudara elang dia baik. Tak tenteram. Nampak boleh je. Tengok aku. Orang salah. Orang salah ni tak tenteram. Kata salah dengan undang-undang manusia tak tenteram. Salah dengan undang-undang Allah, peraturan Allah lagi tak tenteram, tuan-tuan. Percaya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, baginya kehidupan yang sempit di dunia. Di dunia. Itu tak ayat yang akhirat lagi atau seperti itu. Dalam tafsir sebut, a'rada 'an dzikri ay khalafa amri. Siapa dia yang tak turut perintah aku. Wa ma anzaltuhu ala rasuli, dan dia tak turut apa yang aku turunkan kepada rasulku, dia lawan juga. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang ni atas dunia kehidupan dia sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kau paling teruk, kami akan himpunkan dia di hari akhirat kelak dalam keadaan buta. Esok buta. Buta mata ni. Atas dunia ni buta mata hati. Mata ni jelek. Orang yang buta mata hati di dunia, di akhirat dibangkit dalam keadaan mata ni pun buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Lalu dia mengadu di akhirat, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan diriku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Atas dunia dulu aku jelek. Nak nak undi gapo, nak undi datu kau. Nak undi perkataan semua. Nak tak payah minta tolong kawan. Pilih ayo, ngurung dia ada. Atas dunia jelek. Bapa ni bangkit dalam keadaan buta ni. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah Ta'ala jawab, begitulah atas dunia dulu. Itu datang peringatan daripada kamu lupakan dia. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini untuk saya mengadu kepada aku pun lupa juga dia. Jadi Allah Ta'ala sebut, orang yang atas dunia ni, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa dia buta mata hati di dunia, di akhirat bukan setakat dia dibangkitkan buta, tetapi dibangkitkan wa adallu sabila, tak jumpa jalan menuju ke surga. Jadi oleh kerana itu maka kita dalam setiap hidup kita ni, semua amalan kita termasuklah mudi kita kena tunggu cara Islam. Itu Allah sebut. Dan percayalah, orang Islam dia kena yakin Islam paling tinggi, tak ada lebih tinggi pada Islam. Orang bukan Islam kena yakin juga bahawa Islam ni tidak akan buat ngayuh pada wujud Islam. Dan inilah yang telah dibuktikan zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, termasuklah zaman kita ni. Bila lepas diberi mandat oleh rakyat memerintah beberapa negeri, kita tidak pernah melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita non-Muslim. Jadi oleh kerana itu, saya mengharapkan dalam pilihan raya kecil ini, orang yang kalau pilihan raya umum yang lalu telah undi Perikatan Nasional, maka teruskanlah dalam pilihan kecil ini, terus beri undi pada Perikatan Nasional. Dan kalau pilihan raya yang lalu undi BN atau undi parti-parti lain, kita minta dalam pilihan kecil ini, tolonglah undi Perikatan Nasional. Walaupun kita tak masuk Perikatan Nasional, tak apa.
untuk menyatakan bahawa kita tidak selesa dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jadi yang masih itulah sikit sebanyak yang dapat menyampaikan pada malam ini. Tak boleh kata banyak. Terima kasih. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.